letih badan ni. Push. Allahu Akbar. Aku rasa macam mafia Arab. Dia ada chicken tender. Baik tu. Dia ada chicken tender. Dah tahu dah Azim suka makan apa. Oh, dia ada crispy burger. Ada full meat. Ni kan? Aku rasa kita boleh datang sini lagi. Second time. Dia repeat lagi. Kalau Bukit Bintang penuh. Ini kau tahu tak apa yang miss dia kat sini? Asap shisha. Barulah feel vibe mafia sikit dah. Aduh, Blood Brothers Cita-cita apa? Cita-cita 007. Bukan Blood Brothers. Ini Arab Brothers. Arab Brothers. Beef shawarma sandwich and a cup of tea and watermelon. Yes. Okay. Thank you. Sebab dia tak time kita cakap dia gila-gila. Inilah itu dia. Azim punya air memang best gila. Dia bagi sudu, dia kritik kau Azim. Gula besar ni, cawan besar ni. Gula lagi banyak daripada bercawan dia. Lemak. Agaknya lama dihias ni lah. Okey, dia punya. Sedap. Sedap. Ni yang panggil nikmat dunia lepas kau dah habis training. Makan. Shawarma ni bagus sebab dia tinggi protein, senang kenyang. Kan shawarma Melayu kan? Macam apa? Shawarma Malaysia ni yang selalu kita jumpa kat yang food festival tu kan? Ayam tebal, mayonis tebal, dark cheese tebal, sos tebal, apa kali tu. Sebab tu bila kalau pergi makan mana aku suka macam minta dia kurangkan sos ke mayonis ke sebab aku nak rasa betul-betul daging dia. Kadang-kadang dia punya mayonis sos tu tutup rasa daging ayam dia tu. Tak dapat rasa. Ni dapat rasa sedap. Rencana dia sedap.